Membunuh ular sakti Mona. Di negeri Minangkabau, terdapat seorang raja yang amat disayangi oleh rakyatnya. Namanya Sang Si Purba. Baginda bukan sekadar seorang raja biasa. Negeri Minangkabau hidup dalam kemakmuran. Rakyatnya senang dan aman. Semua rakyat tunduk hormat kepada Sang Si Purba kerana beliau bukan sahaja berwibawa tetapi juga sangat penyayang. Tetapi kebahagiaan dan keamanan itu tidak kekal lama. Suatu hari, dari dalam hutan yang lebat, muncul sebuah makhluk yang sangat menakutkan. Seekor ular raksasa yang dipanggil Sakti Mona. Ular ini bukanlah ular biasa, tetapi seekor ular yang memiliki kuasa sakti yang sangat kuat. Ia mula merayap ke sawah-sawah, memusnahkan tanaman dan mencetuskan ketakutan di kalangan rakyat Minangkabau. Tanah yang dulunya subur kini menjadi tandus. Rakyat menderita dan negeri itu mulai dilanda kesusahan. Sang Si Purba segera melihatkan keadaan yang semakin teruk. Sang Si Purba tidak boleh berdiam diri. Baginda segera memanggil orang kepercayaannya, Patih Swatang, untuk membincangkan langkah yang perlu diambil. Baginda kemudian memilih seorang hulu balang yang gagah berani untuk berjuang melawan Sakti Mona. Hulu balang ini bernama Permasku Mambang. Permasku Mambang dikenali sebagai seorang pahlawan yang tidak takut menghadapi bahaya. Sang Si Purba memberikan curik yang diberi nama Si Mandang sebagai senjata kepada Permasku Mambang. Maka berangkatlah Permasku Mambang menuju ke hutan yang gelap dan sunyi demi menunaikan amanah dari Sang Si Purba. Di dalam kepekatan malam, tiba-tiba dari celahan pokok yang besar, muncul seekor makhluk yang amat menakutkan, iaitu Sakti Mona, ular raksasa yang sakti dan ganas. Selama 3 hari 3 malam, mereka bertarung tanpa henti. Peluh mengalir, tanah bergegar, tetapi semangat Permasku Mambang tetap teguh demi rakyatnya. Akhirnya, dengan satu serangan yang padu menggunakan curik pusaka Si Mandang, Permasku Mambang menikam tepat ke arah jantung Sakti Mona. Ular raksasa itu meraung, lalu tumbang menyembah bumi. Negeri Minangkabau terselamat. Permasku Mambang kembali ke istana dengan penuh kejayaan. Rakyat Minangkabau bersorak-sorai, menyambung kepulangan hulu balang mereka yang gagah. Sang Si Purba sangat berbangga dengan keberanian Permasku Mambang. Sebagai tanda jasa dan keberanian yang luar biasa, Sang Si Purba mengurniakan anugerah persalinan kepada Permasku Mambang. Pakaian kebesaran itu melambangkan kedudukan tinggi Permasku Mambang di mata rakyat Minangkabau. Antara watak dan perwatakan yang terdapat di dalam cerita ini ialah: yang pertama, Sang Si Purba. Sang Si Purba merupakan raja yang bijaksana dan adil dalam pemerintahannya. Baginda juga sangat penyayang terhadap rakyat dan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan mereka. Sebagai pemimpin, Baginda tegas dalam membuat keputusan dan tidak mudah dipengaruhi. Akhir sekali, kepribadian Baginda yang bertanggungjawab menjadikan Baginda seorang pemimpin yang berwibawa. Yang kedua, Permasku Mambang. Permasku Mambang ialah ulu balang yang gagah dan berani berjuang demi negeri. Beliau memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak mudah berputus asa walaupun terpaksa bertarung selama 3 hari 3 malam. Kesetiaannya terhadap negeri dan raja amat jelas dalam setiap tindakannya.
Akhir sekali, walaupun menang, beliau tetap merendah diri dan berjuang bukan kerana ganjaran tetapi demi rakyat. Yang ketiga, ular Sakti Mona. Sakti Mona ialah seekor ular raksasa sakti yang menjadi ancaman utama kepada negeri. Sakti Mona merosakkan hasil tanaman dan tanah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Ia digambarkan sebagai makhluk yang jahat dan ganas. Ia menjadi simbol cabaran besar yang menggugah keamanan dan kesejahteraan rakyat Minangkabau. Akhir sekali, Patih Suatang. Patih Suatang merupakan pembesar yang sangat setia kepada raja. Beliau dikenali sebagai penasihat yang bijaksana dan penuh keyakinan dalam memberikan pandangan. Patih Suatang juga cekap dalam menyusun strategi bagi menghadapi cabaran. Beliau juga sentiasa bersedia untuk melaksanakan setiap titah yang diberikan oleh raja.